7 untuk cabutan bertuah. Yang ke-8. Selamat datang channel Mak Jack. Okay, sekarang ni aku berada di Alahko Homestay, iaitu Homestay Abai Umar. Video kali ni aku nak bawa ke anda tengok suasana di homestay ni ya. So yang ni akan bermalam-malam di sini ya. Jadi yang mana tengok video ni jangan lupa like, share, subscribe. Sekarang ni kita sesi bakar air. Lepas ni kita pergi tengok pan pula orang mandi ya. Kita sesi malam pula. Sekarang ni sudah maghrib dah ni. Okay. So kita duduk bakar air belakang. Dan ni tak awal aktiviti apa. Jadi kita makan dah lebih kurang 3 kali dah makan. Jadi di kawasan ni parking dia pun luas juga ah. Kat sini pun ada parking lagi. Luar ni dia banyak boleh muat. Banyak juga kereta ni pun boleh muat. Alim ni pun boleh muat. Lepas ni kita masuk dalam. Okay, sekarang ni masuk maghrib dah deh. So kita tengoklah keadaan lagu mana. Jadi lama kita nak video vlog ah. Jadi hari ni kita buat video vlog ah. So macam biasa video vlog video ni hari ni ah deh. Ini sesi makan. Ni sesi nambah lauk. Mandi dah wala? Dah lagi? Oh, nepu. Ni duk ngopak 2 orang ni. Gana awak ni sedap tau? Nak mandi bola apa? Mandi bola? Nak main. Baru dah main. So nak mampu kai. Sedap pandai saya nak main pula. Air tu lah masuk ni. Ni air kau air kotil. Kotil makcik. Makcik buat ni. Ni. So lama promote gapo pula ni. Waktu malam di Homestay Abai Umar. Dia rumah dia gini ya. Ni rumah setrika, ada atas ni setrika lagi ada. So depan ni dia kolej, tempat kohor denu dan tempat dalam sini ya. Sini pun dia ada tempat kita boleh relax lah, kursi healing gini ya. Lebih tengok kursi healing gitu. Kek tak ada lagi mah? Kek? Ada kek. Kek ala peti. Mana kek? Ni kek. Sedap molek rasa. Kita baru lepas main ngorek, mandi lepas ni kita mandi pula kolej. Kena menu kita ini bihun ada, sagu ada. Ni hati ya. Kita nak buat aktiviti apa? Pasalnya makan dah. Nak mandi kolej, sejuk malam-malam. Air kat mana ni? Ada kat sini. Kat sini. Dah dekat hidung. Nak dekat dagu. Okey. Mana? Gigi tak ada. Apa? Asalkan sini sangat best ada kolam. Kita buat sesi cabutan bertuah dah. Jadi kita nak bagi dia mana? Nak pergi bagi dulu ni. Kita pergi bagi dulu kat orang. Dia ambil sesa. Apa kala? Bagi. Ambil sesa. Hari kedua ambil sesa. Cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Wow. Pilih satu. Ambil sesa. Ambil sesa. Ambil sesa. Yang ke-7 untuk cabutan bertuah. Yang ke-8 Alia, yang ke-9. Okey. Bagi belakang lagi. Yang ke berapa? 10. Jangan buka lagi dah, jangan buka lagi. Assalamualaikum, boleh masuk? Tubik belakang ambil ni. Tubik belakang ni. Ambil sir lah. Jangan buka lah, kita buat cabutan. Pilih sir. Pilih sir.
Ni kita ambil dah. Dia tengok pan ni sak. Gapo ni? Amal apa dah? Amal ambil. Tak ada dah orang habis dah. Kita tengok tapu kita boleh. Okey, ni adalah hadiah untuk cabutan bertuah dah. Elway tepu. Tapu kita boleh tapu bagi dia. Oh, boleh big Boleh gambar kakak? Sebenarnya boleh kan? Boleh ni. Ni boleh kan ni? Gula. Tahniah. Mandi kolej mandi dah. Bakar dah. Cabut tepung tuah buat dah. Jadi kita makan pula. So yang ni aku makan kali ketiga. Makan air bakar. Nesok Kalau dia banyak makan ni. Behung ada, sagu ada. Jadi kita nak makan pula depan ni kita makan sesuatu gitu lah. Kita makan behung pula. Ni masih di homestay Abel Omar tu. Jadi ni hari yang kedua. Ni pukul 7 lebih lah, 7.20 gitu. Okay. So ni keadaan area lah. Okay. Mari kita buat dah. Kita buat makan-makan, bakar, cabutan bertuah dah. Jadi ni sesi pagi ni kita nak sarapan pagi. Lepas tu kita nak ni lah. Nak mandi kolej lah. Mandi sudah ada, tunggu nak makan deh. Jadi kita mandi kolej tadi. Jadi sesi relax. Dan ni kita duduk relax di ruang tamu lah. Main telefon belakang, tengok TV. Jadi kita tengok orang luar. Jadi kita tengok makanan pula deh. Jadi sekarang ni kita duduk di ruang tamu deh.